Ada satu dua perkara saya nak sebut sebelum mulakan kuliah ni, ialah semalam saya menghadiri satu persidangan ataupun meja bulat yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Agama berhubung dengan diat. Diat adalah merupakan pampasan yang diberikan kepada keluarga mangsa, terutamanya yang terbunuh ataupun yang cedera, jumlah pampasan. Saya memberikan cadangan untuk hal ini cuba dilaksanakan dalam negara ini. Sebelum ini ada pihak-pihak yang mencadangkan, dan ini saya juga mencadangkan pada Menteri Agama yang baru ini. Nampaknya beliau begitu positif, walaupun baru 2 minggu saya mencadangkan. Beliau telah mengambil tindakan pantas, memanggil pihak-pihak yang terlibat yang boleh untuk dilihat bagaimana kemungkinan diat ini dapat dilaksanakan di dalam negara kita bagi kematian, kemalangan jalan raya. Kerana kita mempunyai skim takaful yang boleh berfungsi supaya diat ini dapat dijalankan. Alhamdulillah, saya dijemput hadir untuk memberikan pandangan dan cadangan dalam hal ini, dan yang hadir membincangkannya. Walaupun saya tak dapat tunggu sehingga habis, tapi saya telah memberikan pandangan dan diikuti dengan pihak yang lain juga. Saya ingin sebut tentang diat ini supaya kesedaran itu ada juga di kalangan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'." Tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain melainkan khata'a. Dia berlaku secara tersalah, bukan dia nak bunuh, terbunuh. Kemudian Allah menyatakan, "Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu." Sesiapa yang membunuh orang mukmin khata'an, secara tersalah, dia tak langsung ada niat nak membunuh, tapi tersalah, dia telah membunuhnya. Termasuklah seperti jalan raya, kita naik kereta, kita langgar orang. Kita memang tak nak langgar dia, tapi mungkin kita bawa laju. Dia brake, kita hantam dia daripada belakang, lalu terlanggar dia, mati dia. Atau kita laju, dia lintas jalan, kita langgar dia. Atau dia bermotosikal, kita langgar kereta depan terlanggar kereta hadapan, kita yang penyebab. Allah kata, "Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi." Sesiapa yang membunuh orang mukmin secara tersalah, fatahriru raqabatin mu'minah, hendaklah dia memerdekakan hamba yang beriman, yakni hamba yang Islam. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Yang hamba, Allah kata diat pun, hamba pun kena merdeka, diat pun kena bayar. Hamba macam mana? Sekali kita sebut, ayat ni sebut macam mana, kerana sekarang dah tak ada hamba. Diat berapa? Ulama-ulama berbincang kadar diat ni.
Semua para ulama sepakat 100 ekor unta bagi diat qatlul khata', bunuh tak sengaja. Dia ada bunuh tak sengaja, bunuh syibil amd, bunuh macam menghampiri sengaja. Menghampiri sengaja ni dia bukan nak bunuh, tapi dia misalnya dia nak gempar saja, nak pukul dengan kayu tu, logiknya tak matilah, mati. Nak acah-acah langgar belakang, terlanggar, mati. Dia tak ada niat attention nak membunuh. Ini ada tinggi sikit dia punya jumlah diatnya. Satu lagi, diat orang yang membunuh orang sengaja. Keluarga maafkan, tapi keluarga kata boleh, tapi bayar diat. Ada juga. Dalam Islam yang boleh memaafkan pembunuh hanyalah waliud dam, wali darah. Dia boleh maafkan. Majlis pengampunan tak boleh maafkan. Dia maafkan. Tapi kita tak bincang yang itu. Kita bincang yang bunuh tanpa sengaja ni, iaitu mereka di dalam kes jalan raya. Kes lain mungkin nak kena ubah undang-undang lah, macam-macam, payah. Ini kes jalan raya, saya kata. Yang lain nanti dulu. Dia banyak proses dia. Kita ambil dalam konteks jalan raya. Ayat ini kata siapa yang bunuh orang tanpa sengaja, maka dia membebaskan hamba dan diat yang diserahkan pada keluarga. Jumlahnya 100 ekor unta. Ada juga di dalam nas-nas yang di hadis 1000 dinar emas. Ada dengan jumlah perak, ada yang membincangkan dengan jumlah pakaian. Kalau 1000 dinar emas, itu lebih mahal lah. Kalau 100 ekor unta, lebih kurang macam Arab Saudi sekarang, diat dia sekitar 300,000 rial, mungkin lebih kurang 350,000, ataupun duit kita boleh naik sikit, lebih kurang 300,000 lebih, yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Kalau dikira 1000 dinar, mungkin pergi 2 juta lebih kurang. Itu pemerintah boleh menentukan kadar. Allah kata, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Bebaskan hamba dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Illa an yasaddaqu, melainkan jika keluarga itu memaafkan. Dia kata tak apa, tak payah diat. Dia aja boleh maaf. Kalau dia tak maaf, hutang, bayar di akhirat. Katanya orang kaya dia kena bayar, boleh mati. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Quran kata, jika daripada kaum itu adalah musuh kamu, وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Jika sekiranya orang yang mati itu di kalangan pihak yang kafir, harbi, yang memusuhi Islam, tapi dia tu mukmin, tapi keluarga dia anti Islam, musuh Islam, dia yang mati itu mukmin, kita tersilap terbunuh dia. Allah kata fatahriru raqabatin mu'minah, maka bebaskan hamba. Dia tak kata diat, kerana dia tak payah serahkanlah wang yang sebanyak itu kepada keluarganya yang memusuhi Islam. Dia hanya perlu bebaskan hamba. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq
fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Jika sekiranya kaum yang antara kamu dan dia ada perjanjian, yakni orang kafir, kamu terbunuh orang kafir, sedangkan kamu ada perjanjian dengan dia, yakni bukan anti Islam, dia contohnya sesama kita rakyat negara ini, kafir yang duduk sesama, yang non-Muslim, yang bukan kafir harbi macam Israel. Allah kata, apa kena dia kena buat? Fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kena bagi diat juga. Diat yang diserahkan pada keluarganya. Hatta kita langgar non-Muslim, mati, bayar juga diat pada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan kamu membebaskan hamba yang beriman. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan min Allah. Sesiapa yang tak dapat, tak ada hamba nak bebas, duit kena bayar tapi hamba tak ada, maka hendaklah dia berpuasa, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan min Allah, taubat kepada Allah Ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Orang yang langgar orang mati kena puasa 2 bulan, kena bayar diat. Oleh kerana diat 100 ekor unta, bukan semua orang Arab zaman dulu ada 100 ekor unta, 1-2 ekor unta je. Orang Arab zaman dulu apa dia buat? Dia buat dalam sistem akilah, bahawasanya family support supaya bayar diat. Ni anak menakan kita dah terbunuh orang, dia telah terhutang dengan keluarga tu, semua kabilah dia tolong bayar diat. Kau ni bagi 2 ekor, kau ni bagi 5 ekor, kau ni 10 ekor, cukup 100, serahkan kepada keluarga si mati. Di situ kita kena tahu asabiyah Arab ni kadang-kadang bagus. Bukan semua negatif asabiyah. Asabiyah Arab ni kadang-kadang sikap suka kat kaum ni, prefer kaum lebih ni, kalau membantu macam ni baguslah. Tapi kita asabiyah tu tak ada. Anak menakan bukan saja langgar orang, anak menakan kena langgar pun pak menakan tak pergi tengok. Tambah orang Melayu kan. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh pakai sistem takaful. Mungkinlah bayar dalam premium dia kena tinggi sikit. Takaful susah hatilah, ramai orang mati. Di Malaysia ni, satu hari 18 orang mati di jalan raya. Dan ini boleh dilaksanakan. Saya kadang-kadang pelik juga, ramai orang bercakap tentang hudud, nak buat hudud yang akhirnya pergi ke parlimen pun tidak, ke dun dia pun tak boleh. Jadikan bahan politik. Tapi dia hukum Allah. Yang boleh dibuat hanya melalui pampasan harta. Jadi kita mencadangkan supaya kita Fatwa Perlis tahun 2022 telah keluarkan supaya diat ini dilaksanakan. Alhamdulillah dengan Yang Berhormat Menteri Agama yang baru ni, kita cadangkan, dan sebelum itu pun ada orang cadang dah, kita cadangkan, dan beliau terus membuat persidangan meja bulat untuk melihat bagaimana kalau hal ni nak dilaksanakan. Of course mesti ada proses dia tentang kadar. Diat dia boleh jalan serentak. Kawan tu mungkin boleh kena denda kesalahan jendalan raya, tapi diat dia bayar. Orang yang kaya, dia mungkin boleh selesai masalah. Misalnya dia langgar orang mati, berdosa dia, kecuaian, tengok-tengok handphone langgar orang mati. Awak ada duit, awak bayar 300,000 bagi kat family dia. Jika tak, hutang awak dengan dia. Kebanyakan yang mati siapa di dalam negara ni?
Kebanyakan yang mati penunggang motosikal. Sebahagiannya pergi kerja, pergi macam-macam. Yang rempit tu tak ceritalah. Melainkan kesalahan 100% di tangan orang yang menjadi mangsa. Dia pergi langgar kereta kita. Jalan tu jalan kita betul-betul. Dia keluar. Itu ada pengecualian dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi alhamdulillah lah, saya tengok apabila kita buat cadangan dan mungkin satu sikap yang positif, mengambil pandangan-pandangan yang berbagai. Saya tahulah sebahagian orang tu, dia orang ni susah hati. Tengok Menteri Agama ke mai perlih, sudah dia kata. Ada pok yang dia macam budak-budak tau. Kalau orang mai perlih, habislah Menteri Agama tu, habislah. Sectarian minded, otak fanatik pok, kemudian perangai macam budak-budak. Hak tu yang kita duk tengok netizen pelik-pelik, habislah. Masalah minta dibuat bantahan, kenapa Menteri Agama pergi ke sana? Sebahagian mangkak-mangkak ni masih hidup dalam negara kita ini. Lebih baiklah dia pening masalah kuil haram daripada dia fikir. Kita masuk adik kita.